Assalamualaikum. Kita orang baru diserang oleh tentera Israel. Diorang menggunakan kapal yang sangat besar, kemudian menembakkan air yang sangat kuat seperti tembakan air bomba. Dan mereka telah serang kapal saya yang kecil. Dan saya masih lagi cuba kekalkan handphone saya supaya inilah sekali saya dapat pegang handphone. Lepas tu tolong sebarkan live SOS ni supaya SOS yang saya dah buat sebelum saya berlayar di-upload, insya-Allah. Nice warm ocean. Sejuknya, subhanallah. Nice job. What? Evet, şu an mümkün gemisine bildiriyorum. Our camera is on. CCTV. Our CCTV is on. Kita orang punya kapal dah patah dia punya bahagian layar. Layar yang kipas belakang tu dah patah. Sekarang ni kami berharap dengan satu layar di bahagian depan sahaja. Saya tak sempat untuk rekod apa yang Israel dah buat pada kami. Diorang menimbah minyak seperti benda yang lekit dan juga air yang sangat kuat deras seperti air bomba. Keadaan tim saya sekarang ni semua dalam keadaan basah kuyup. Dengan waktu sekarang 12.45 malam di atas laut yang angin yang sangat kuat. Saya tak pasti apa yang jadi kat rakan-rakan yang lain. Jadi tolong rekod source live ni dan buktikan pada dunia bahawa Israel telah melanggar undang-undang. Semua dalam kapal saya adalah orang-orang awam yang berbeza negara, watan susu dan juga air yang bersih untuk saudara kita di Gaza. Saya tak tahu apa permainan mereka, sedangkan sekarang kami dan Gaza sangat-sangat tidak jauh. Sangat-sangat sikit. Saya tak tahu daripada mana mereka muncul. Habis basah, ya Allah, subhanallah. Basah kuyup. Cuba kekalkanlah saya. Bahugan saya pun dah kena air kuyup. Saya tak pasti boleh guna lagi atau tidak. Oh no, cannon. Sorry. Like the Grand Cannon. Yes. Sebab handphone saya dah disimbah oleh minyak dan juga air. Francesca Albanese just posted in the situation. Itu saya masa ada saya cuba live. Sebab kawan-kawan saya semua dah kena intercept. You ignited this. Thank you. What again? Francesca Albanese. Italy is awakened. Italy's squares are on fire. You ignited this. Basah, tengok. Semua basah kuyup. Semua basah kuyup, ada keadaan yang basah kuyup. Subhanallah. Saya hampir tertumbang tadi sewaktu mereka menggunakan air bomba untuk tembak kami menggunakan air laut. Subhanallah. Sikit lagi saya nak terjatuh sebab rakan saya pegang saya tanpa berlaisan. Walaupun mereka dah suruh kami angkat tangan, kami dah pun mengangkat tangan kedua-dua tangan kami. Kami dah mengangkat tangan kedua-dua tangan kami, tapi mereka masih juga menimbah minyak dan juga air yang sangat kuat. Sampaikan kami punya boat damage di bahagian belakang kipas. Saya tak tahu apa permainan Israel sekarang ini, sebabkan kami dengan Gaza dah sangat-sangat dekat.